Kita nak duduk dalam 2 ke 4 orang, nak duduk dalam jalan lumba kuda ni. So, unit yang mana sesuai? Ya, unit ni yang I akan recommend. Okay, untuk location wise korang dah tahu dah. Tapi untuk unit ni unit D2 dengan 667 square feet. Kalau korang tengok, layout unit ni macam butterfly. Bilik kiri dengan kanan. So, kalau korang tengok kat sini, ada living hall dengan dining hall. Dan belakang ni adalah kitchen, full size. Ada tempat yard korang basuh baju and so on. Washing machine ni korang akan dapat free. Sama juga macam cabinet ni dengan refrigerator ni. Mantap! Tapi beza tau dengan unit D1. Kalau D1, unit dia semua belah kiri daripada pintu masuk. Macam ni yang I tunjuk ni. Kalau korang daripada pintu masuk, korang akan nampak bilik semua belah kiri kan. So kalau you tanya I, in terms of bilik punya size, semua sama je. Tapi I lebih prefer unit macam ni sebab belah kanan yang sepatutnya ada pintu bilik lagi satu tu, sekarang ni dah tak ada. So kawasan tu sebenarnya kita boleh letak meja perhiasan, kita boleh letak dining table, rapatkan ke dinding. So kita ada ample space untuk family nak bergerak, nak pergi ke dapur and so on. So untuk korang rasa korang suka unit yang macam butterfly ataupun korang suka yang belah kiri semua bilik?